diturunkan di tempat yang tinggi. Menerima ayat Quran. Korang dah masuk 17 Ramadan tahu. Peristiwa apa yang berlaku pada 17 Ramadan ni? Jom kita tanya tim Triwan. 17 Ramadan ni satu tarikh nuzul Quran lah. Tarikh 17 Ramadan juga adalah tarikh di mana berlakunya peristiwa perang Badar. Nuzul tu sendiri maksud adalah diturunkan di tempat yang tinggi, iaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Nabi Muhammad kita buat pertama kalinya menerima ayat Quran, iaitu surah Al-A'la, Iqra, di Gua Hira. Malam turunnya Al-Quran lah, which is dekat Gua Hira. Okay, penurunan tu disampaikan daripada Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang dah tahu kan tentang nuzul Quran? Jangan lupa like, share dan follow kami untuk perkongsian lebih banyak ilmu yang menarik sepanjang Ramadan. Assalamualaikum.